Makan pisang tiap-tiap hari selama 30 hari straight. Apa perubahan menakjubkan akan jadi kat badan korang? Pertama, sistem pencernaan jadi lancar gila. Serat padu dalam pisang bertindak macam penyapu, cuci habis sisa najis terkumpul, buat korang say bye-bye kat sembelit terus. Kedua, tryptophan dalam pisang tolong hasilkan hormon happy, halau jauh-jauh anxiety korang dan buat tidur malam lena gila. Ketiga, kalium yang melimpah ruah tolong flush out lebihan sodium dalam badan. Laju je hilangkan gemuk air, water retention dan stabilkan tekanan darah. Tapi jangan happy sangat. Gula pisang ni tinggi. Pesakit kencing manis kena limit. Orang yang buah pinggang tak kuat, lagilah jangan berani sentuh. Kalium overdose boleh trigger degupan jantung tak sekata. Untuk orang biasa, sebiji sehari memang taktik jaga kesihatan yang paling murah dan berbaloi. Nak tahu kenapa pisang ni digelar ubat dewa marhain? Sebab korang wajib tengok